Assalamualaikum korang, welcome back saya punya video channel saya. So, video kali ni Aiskrim goreng. ya, kita nak buat aiskrim goreng yang viral tu. Yang budak-budak ni. Yang budak-budak suka. So, pada korang beli, baik kita buat kat rumah. Okay, saya akan tunjukkan cara buat aiskrim goreng dengan senang. Pakai barang apa yang ada. So, kat rumah kita tak ada yang tekak yang buat aiskrim goreng tu. So kita pakai cawan je, senang. So kita akan buat kejap lagi yang budak-budak ni. So kalau saya ada kat dapur, Senang. nampak ni. Budak-budak ni sibuk lah. Sana lah. Nak cakap. Apa? So kita nak buat aiskrim goreng. Nak buat tak? Nak. Nak buat? Ya, nak buat tak? Apa? Aiskrim goreng. Okay, jom kita buat. Okay, so kita ada roti gardenia Apa dah dengan dah beli? aiskrim vanila. So saya minat vanila, so kita belilah aiskrim vanila. Saya tak minat coklat. Mama dah suruh beli tadi. Mana ada mama beli, abang yang beli. Apa yang beli kat freezer? Ya. So kita nak ambil 2 keping roti untuk kita tekak dia. Kita buat aiskrim roti. Aiskrim roti kita buat. Kita buat aiskrim roti, sabar. Okay, so kita ni scoop aiskrim ni apa? Sudu. Tak sudu. Scoop aiskrim. Kau aiskrim. Nak tengok aiskrim tak? Yang nak tengok aiskrim tak? Kak bagi je. Aiskrim. Abang. Wah. Abang. Ya. Ada aiskrim je. So kita Kita nak gaul. Kita nak gaul. aiskrim dia cair. Abang. Aiskrim dia tak keras sangat. Abang. Okey lah, boleh lah. Abang. Ya. Ini keras sangat. Ha. Macam mana? Pas tekak So, tak kita keras. tekak je. Okey, boleh lah. Oh, boleh. Jangan sentuh tu. So nak tekak yang cawan. Cawan mana? Ni lah, ni besar sikit. Okey, yang ni. Ni. Bukan sama je. Oh, sama je. Dah lah. Ni apa letak dah ni? Jadi aiskrim. So kita letak aiskrim. Tekak dia. Jadi ke tak? Tahu jadi ke tak? Ya, janganlah. Kak pertama tadi. Ngajuk dah. Abang. So kita tekak ni. Abang. Jadi tak? Abang, kita... Oi, dekat. Abang. Wah, jadi. Abang, jadi aiskrim roti dah. Ya, tapi ada bocor lah. Ada bocor. Abang, ada bocor, ada air je. Ya, ada bocor. So tak apa, kita buat kali kedua. Abang buat kedua. Nantilah. Ya. Sabar. Ada jangan main macam tu. Jangan main macam tu. Abang. Abang. Sudu. Abang. Ya. Ni. Sampai bulat-bulat. Sampai bulat-bulat. Yelah, bulat lah. Macam nak bentukkan dia. Macam bentuk bagus. Yelah. Macam sikitnya. Oh no. Abang. Ya. Kejap. Kena letak. Jangan. Ya, jangan. Janganlah penyek macam tu. Jangan penyek. Ya Allah. Letak gini kok. Okay. So Abang. kita tekak je. Abang, kita tekak roti dia. Macam ni lah. Oh, macam tu, ya. Okey. Jadi. So tak ada rancuan. Abang. Tu tekak aiskrim. Abang. So kita pakai cawan je. Abang, yang ni sampai cabut. So, Ada aiskrim roti dah. ya. So tak bocor lah. So tahu jadi ketak ni aiskrim goreng. Ya. Macam burger. Macam burger. So tak apa. Kita buat kali ketiga. Ketiga makan roti. Tak payahlah ambil makan. Dam. Letak aiskrim. Abang, kita gaul.
Abah, Hmm. gali. Abah, kita gali. Abah, gali. Gali apa? Kita gali aiskrim. Ha? Bebek. Dia kejap lah Pia. Kejap. Abah, kita tekak. Abah. Ya. Aduh. Ha. Abah, nak tekak. Kejap. Abah, kita gulung. Gulung. Jadi ketak. Abah, dah jadi burger. Abah, seterusnya ambil roti keempat. Abah, Ya. ambil roti keempat. Mana aiskrim? Jadi. Abah, ambil roti keempat. Ya, roti keempat. So kejap. Kita penyet yang sudu. Gapu. Kena gapu. Gapu. So ketekak yang gapu. Abah. Ya. Nanai. Kacang. Ya, nak aiskrim. Nak aiskrim. Nak. Jom main dah. Abah, ambil roti kelima. Ya. So aiskrim ni dia cair sikit. Abah, cari boleh? Ya, cair lah. Sebab tak cair boleh. Abah. Abah, Sekejap lah. ya ambil beg boy. Abah, kita pekat. Kita ni babu. Letak. Ada sibuk yang ambil sekolah dia lah. Budak-budak. Budak-budak berdua ni. Abah, say. Ya, nak makan. Sekejap lah, apa buat aiskrim goreng. Aiskrim goreng yang roti. Bukan aiskrim goreng, aiskrim roti lah. Abah, Ya. Abah lupa pula. Lima. Nak. Sabar. So kita buat 4 je. Kelima tak payah. Yelah. Tengok tu you main tu. Nak aiskrim tak? Jangan mati je orang makan aiskrim. Abah, kita tambah. Dia nak. Ni cawan dia dah. Ni. Oh, nak cawan pink. Cawan sudu. Ni sudu. So ini aiskrim goreng kita buat macam tak jadi je. Sebab tak ada tekak aiskrim goreng tu. So kita tak tahulah jadi ke tak. Sebab aiskrim ni dia macam lembek je, tak keras. So sebelum kita nak goreng, kita akan freezer dulu sekejap. So nanti kita akan goreng. So kita nak goreng aiskrim. So saya tak tahu jadi ke tak aiskrim goreng ni. Sebab ada yang bocor, tak menjadi, ada tak menjadi. Dah 4 kali buat. So tak apalah, kita dah buat. So kita try goreng je. Freezer aiskrim, so beku. So minyak pun dah panas. Orang kata minyak betul-betul panas baru kita letak aiskrim. Ya. Yelah, buat rumah. So aiskrim pun dah beku. So kita kuat sikit api. So sekejap. So minyak betul-betul panas.
So minyak dah panas, kita nak masuk. Takut pula nak goreng. Kita try je lah dulu, okey. Kita tak tahu jadi ke tak. So kita try je. Kita try tak tahu. Kita masukkan dua dulu. Okay. Nampak dia lekat lah bawah. Okey. Nanti macam jadi. Walaupun bocor. Okey, kita angkat. Okey lah. Boleh. Tapi bocor lah. So, kalau tak bocor mungkin boleh kot. Ini bocor sangat. So, 3 lah kita goreng. So, lepas. So, kalau tak bocor mungkin saya akan buat goreng garing lagi kot. So, masalah ni bocor. So tak, memang tak jadilah hasil goreng ni. So, memang kena beli kak tempat acuan, tempat goreng asin tu jugalah. So, kalau tak tahu nak beli mana, mungkin bawah kita shop boleh ada jual kot. So, ini asking goreng yang tak menjadi. So sebab bocor, so tak menjadi sebab saya tekak. Asking goreng ni buat pakai cawan, bukan acuan buat aiskrim goreng tu lah. So saya tak sempat nak beli sebenarnya. So nanti next kita akan beli je. Ni ada nak tak? Nak. Aiskrim goreng. Aiskrim goreng? Aiskrim kat mana ni? Ni dalam ni aiskrim. Aiskrim. Oh, cair dah aiskrim. Abang, sebab bocor tak boleh nak makan. Ni makan cepat. So try makan. Aiskrim kan panas. Tak. Meleleh. Sedap. Pak, sedap. So tengok meleleh dah, tak jadi, memang tak jadi. So mungkin aiskrim terlalu tak beku betul. So memang tak jadi. Kita tak boleh makan. Boleh je makan tapi tak menjadilah macam kat kedai. So buat pun acuan tak ada. So korang janganlah buat macam saya kan. Komen kat bawah. Main buat je. So acuan tak ada, apa tak ada. So tak menjadi. So tak apalah, makan je lah. So sampai sini saja video kali ini. Aiskrim goreng tak jadi. Konten kita. Kalau bocor. So konten kita aiskrim goreng tak jadi. So jangan lupa like, komen dan subscribe dan share video ni. So next akan jumpa video akan datang. Okay, bye bye. Bye.